Tak elok kan kalau tak cukup probiotik ni. Hai, Assalamualaikum. Korang tahu tak, dalam perut anda ada 2 jenis askar. Ada askar baik, ada askar jahat. Tapi bila askar baik makin berkurang, askar jahat akan buat kacau. Masa itulah badan kita akan terseksa tanpa sedar. Askar baik, kita gelarkan dia adalah sebagai probiotik. Okay? So, probiotik ni apa kerja dia? Kerja dia adalah untuk menseimbangkan bakteria baik dalam kita punya usus. Dan dia memperbaiki penghadaman dalam perut kita. Kemudian dia kuatkan sistem imun sistem kita, juga mengeluarkan vitamin. Setengah probiotik ia akan bantu menghasilkan vitamin penting seperti B12 ataupun K. Okay? Dan dia juga melindungi usus kita daripada keredangan. Tapi bila tak cukup askar baik ni, apa jadi pada badan? Dia akan membuatkan kita punya perut akan jadi bermasalah, seperti masalah kembung perut, tak lawas, jerawat naik macam mercun dekat muka kita. Kemudian badan kita akan rasa lemau dan cepat letih. Begitu juga dengan tidur. Kita akan terganggu dengan tidur kita dan cepat dapat penyakit. Tak elok kan kalau tak cukup probiotik ni? Sebab itulah saya memilih probiotik plus daripada Atomy. Dia mengandungi 12 bakteria baik dalam satu stik. Kemudian dia senang dimakan bila-bila masa, di mana jua, dan rasa sedap. Kalau anda nak usus sihat, jom dapatkan Atomy Probiotic Plus. Jaga usus, jaga kesihatan. Start sihat dengan Atomy.